Kau tengok, kenapa pelajar baru tu datang kelas pakai earphone? Cakap-cakap pun dia tak dengar ke? Alah, mungkin kita pandai sangat kot. Raja cemerlang lah konon. Dia dari bandar kan? Biasalah ada privilege. Kalau macam tu, aku pun nak pakai earphone jugalah nanti. Kau pakai earphone? Cikgu bagi surat amaran dah terus. Farah, budak baru tu tak pernah cakap dengan kita ke? Kau gila dia. Mungkin dia pemalu je kot. Janganlah cakap macam tu. Tapi dari tadi aku nampak dia pakai earphone. Dia dengar lagu Sang Raja ke? Pak Gan ni semua faham ke? Sana, Pak apa tu? Kerana berhasil keluar. Fokus! Dalam perkhidmatan, kita bukan hanya melihat pada produk atau hasil akhir saja, tetapi keseluruhan. Pelajar baru. Kau memang pakai earphone masa kelas? Tak takut cikgu nampak ke? Kau rasa cikgu ajar tak bagus? Baik aja kita orang pula. Kau dengar ke tak ni? Kau dengar lagu apa? Bagi aku dengar juga. Apa kau orang buat ni? Kenapa beli pelajar baru? Jangan nak melampau Tak adalah, kami gurau je. Sorry dah weh. Tak apa, jangan takut. Selagi saya ada, diorang takkan kacau awak lagi. Sebenarnya ini bukan earphone. Ini alat pembantu pendengaran. Pendengaran saya kurang baik. Lah, ya ke? Kami betul-betul salah faham. Kami tak pernah tengok alat ini. Tak apa, saya dah biasa. Jom kita balik sama-sama. Pagi. Yang kedua, selamat tengah hari. Selamat tengah hari. Yang ketiga, Selamat pagi. Selamat pagi. Bibi, kau tahu tak? Orang cakap Aina tu bukan pakai earphone pun. Tapi alat bantu pendengaran kan? Kenapa dia kena pakai tu? Bodoh, sini dia pekat lah bodoh. Korang dulu buat dia takut. Baik korang minta maaf. Aina, kami betul-betul minta maaf. Kami salah. Ya, kami janji kami takkan kurang macam tu lagi. Maaf Tak apa. Kalau awak tak kisah, boleh tak awak ajar kami bahasa isyarat sikit? Boleh. Ini isyarat tak apa. Oh, macam tu ke? Tak, sini. Tak apa. Aina ajar saya bahasa isyarat terima kasih boleh? Boleh. Ini terima kasih. Oh, macam ni. Selamat pagi.